Assalamualaikum Ustaz. Boleh ke saya tanya, dalam hubungan kita berkawan, perlukah kita menjaga adab? Waalaikumsalam. Ya betul. Adab berkawan ni sangat penting kerana ia mempengaruhi sikap dan tingkah laku kita. Jadi antara ciri berkawan ni ialah perlu bersikap jujur, bertanggungjawab dan menjaga rahsia masing-masing. Untuk menjaga persahabatan ni kita perlulah bertolak ansur, menghormati antara satu sama lain dan tidak membuka aib. Jadi apabila kalau kawan kita itu membuat kesalahan, kita perlulah memaafkannya dan berbaik-baiklah semula. Jadi adab berkawan ni perlulah dijaga untuk mengeratkan lagi silaturahim antara satu sama lain. Jadi itu saja pendapat Ustaz untuk tentang adab berkawan ini. Okey, baik. Terima kasih Ustaz atas penjelasan tersebut. Assalamualaikum Ustaz. Saya nak tanya satu soalan. Kenapa kita perlu menjaga adab dengan ibu bapa? Waalaikumsalam. Kita perlulah menjaga adab dengan ibu bapa kerana mereka merupakan insan yang paling berjasa dalam hidup kita. Kerana mereka menjaga kita daripada kecil sampai ke besar. Mereka yang mendidik kita, menjaga, memberi makan, dan mereka yang pertama melihat kita daripada kecil. Oleh itu kita perlulah menjaga adab dengan mereka. Mereka adalah sebaik-baik insan. Antara adab kita sebagai anak-anak dengan ibu bapa ialah bercakap sopan dengan ibu bapa, mendengar nasihat, melakukan kerja rumah, dan akhir sekali kita perlulah mendoakan mereka semoga mereka mendapat keredaan Allah. Oleh itu kita sebagai anak wajiblah menghormati mereka sebagai ibu bapa kerana syurga kita di bawah telapak kaki ibu. Okey, itu saja daripada saya. Terima kasih atas penjelasan yang Ustaz bagi tadi. Jadi itu saja dari saya. Terima kasih.